Kurniaan Allah ni tidak dapat nak kita bayangkan. Kita nak list down kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, habis air laut tu kalau kita buat jadi dakwat. Subhanallah. Bayangkan, habis air laut tu, air laut banyak mana? Mana ada kajian yang boleh menggambarkan berapa jumlah kuantiti air laut? Ada tak kajian yang dapat menggambarkan kuantiti air laut? Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, andai air laut itu dijadikan dakwat untuk menulis kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kering air laut, kurniaan tak habis tulis lagi. Bayangkan. Tapi Masya Allah, pandangan mata zahir kita selalu melihat kurniaan yang begitu terbatas. Ada duit, baru nampak kurniaan. Ada rumah besar, nampak kurniaan. Ada kereta banyak, nampak kurniaan. Berjawatan, nampak kurniaan. Berpangkat, nampak kurniaan. Berpengaruh, nampak kurniaan. Tapi Ustazah percaya, adik kakak yang dah belajar sampai kepada hikmah yang ke-60 ni sudah ada satu sudut pandang yang lain. Apa dia? Di sana kita belajar tentang warid. Apa warid tu? Kurniaan yang maknawi. Kurniaan yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi merupakan kurniaan yang hebat. Kalau kurnia rumah tu cuma nak guna pakai atas dunia sekejap. Datang banjir, wal-iyazubillah, rumah tu boleh ranap. Ya, apa-apa pun rumah tu boleh runtuh. Hari kiamat rumah kita bersepai jadi abu. Tapi kurniaan yang Allah berikan namanya apa dia? Iman. Keyakinan kepada Allah. Yang Allah sebut natabawa. Iman ni kediaman dalam jiwa orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman ni, kediaman dalam hati dia tu iman. Dan inilah yang akan menjadi kediaman bila Allah kurniakan kita iman. Jadi kediaman di dunia dan di akhirat. Ketenangan di dunia dan di akhirat. Macam orang merasa nyaman duduk dalam rumah. Orang merasa damai duduk dalam rumah. Sebenarnya iman itulah yang menyebabkan kita rasa damai, kita rasa tenang. Dan bukan nak pakai kat dunia saja, sebab kalau rumah boleh musnah. Tapi iman, kurniaan keimanan dan ketakwaan itu bekalan kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kurniaan. Kenapa? Sebab kita ada banyak masa boleh berjumpa dengan kawan-kawan, seronok, boleh minum-minum, makan-makan, ramai geng-geng kita, kawan-kawan kita. Tapi kita tak nampak kurniaan. Allah memberi barakah masa. Apa dia? Kita selalu ada masa untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk membina keintiman hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Ustazah nak simpulkan daripada apa yang saya cakap sekejap tadi? Kurniaan Allah ini tak mampu nak dipikir oleh manusia sebanyak mana, seluas mana, sebab terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak mikirkan kurniaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan lemah untuk menghitungnya. Ya, kamu takkan dapat menghitungnya sebab setiap yang kita boleh pandang, bahkan yang kita tak terpandang lagi, setiap yang kita boleh dengar, bahkan yang tak mampu didengar pun oleh telinga kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udara entah berapa liter kita pakai selama hayat hidup ni, selama hayat dunia ni. Masya Allah, tak terhitung. Itu kita kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nak hitung air tak boleh, nak hitung udara tak boleh. Tak ada sukatan dan kadar yang kita boleh hitung atas peri banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hitung ikan bilis banyak mana yang Allah supply kat dunia ni daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, boleh hitung. Nak hitung buah tomato banyak mana yang Allah supply kepada manusia di dunia ni daripada dulu sampai sekarang. Orang Arab makan tomato, orang Cina makan tomato, bangsa Turki makan tomato. Bayangkan, tak terhitung, tak terhitung. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kita harus meyakini bahawa menjadi salah satu keutamaan kita adalah mengharapkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala.